Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan kasih sayangnya dapat kita bertemu pada bulan yang ditunggu-tunggu, bulan Ramadan. Hadirin sekalian, ketika pada masa kini, dunia kini semua orang mengejar sesuatu. Ada yang mengejar kekayaan, ada yang mengejar kejayaan dunia, ada yang mengejar harta dan sebagainya. Namun perlu kita ingat, satu perkara yang kita perlu kejar, yang akhirnya memberikan ketenangan dan juga memberikan kita jalan yang lurus kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kejarlah rahmat dan kasih sayang Allah. Persoalannya, bagaimanakah kita sebagai seorang hamba boleh mengejar rahmat dan kasih sayang Allah, khususnya pada bulan Ramadan ini? Yang pertama, perbaikilah niat dan juga salat kita. Ambillah keberkatan bulan Ramadan ini yang mana bulan semua orang melakukan kebaikan. Perbaikilah niat kita, perbaharuilah niat kita, agar apa yang kita buat ini sentiasa ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana Allah berfirman dalam Quran, surah Al-Baqarah ayat 185, a'udzubillahi 183, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang mana Allah menjelaskan bahawa tujuan utama kita berpuasa ini adalah untuk apa? Untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Dalam proses kita menuju meningkatkan ketakwaan itulah akan membuka pintu rahmat dan kasih sayang Allah. Yang kedua, dekatkanlah diri kita dengan Al-Quran. Yang mana Allah menurunkan pada bulan yang mulia ini, iaitu pada bulan Ramadan, Al-Quran diturunkan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 185, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jelaslah di sini bahawa Allah menurunkan Al-Quran itu sebagai panduan kepada manusia. Maka saya berpesan kepada diri saya sendiri dan semua sekali, bacalah, dengarlah dan fahamilah makna dalam Al-Quran itu. Insya-Allah ketika mana kita membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, selangkah kita dalam mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah. Yang ketiga, memperbanyakkan taubat, memperbanyakkan doa. Bertaubatlah kita kepada Allah setiap hari, setiap masa. Kerana apa? Kita selalu melakukan dosa. Okey? Nabi berfirman, Nabi bersabda, man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nabi berkata, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, penuh pengharapan, maka diampunkan dosanya. Jadi kita berpuasa ini khususnya niatkan untuk mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin sekalian, mengejar rahmat dan kasih sayang Allah ini bukanlah perlukan kita menjadi manusia yang sempurna. Cukuplah kita menjadi manusia yang sentiasa berusaha berubah mengarah ke arah kebaikan, dan semoga Allah membimbing kita menuju kehidupan yang diridainya insya-Allah. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.